Ceritanya dan kisahnya bermula di sini, di mana ada seorang buli. Seorang buli ni dia naik bas. Nampak dia naik bas tu dan dia nampak seorang murid sekolah yang lain. Dia pun nak pergi sekolah, dia di sekolahnya. Yang ini pula seorang kawan dia memakai kasut di leher. Tak pakai kasut di kaki. Tunjuk kaki. Dia pakai di leher. Pakai kaki dia kelakaran. Sampai di depan sekolah, buli ini pun dia mendekati budak tu. Marah budak tu, dia kata, bodoh. Apa sebab kau pakai kasut di kaki? Orang pakai kasut di kaki, kenapa kau pakai kasut di leher? Dan budak kecil ni pun, kawan dia ni pun beritahu, kita jumpa di kantin lah. Apa lagi, buli tu marah lah. Baik, nampak ni? Baik, jumpa di kantin, bantai kau nanti, faham? Okey, dan di kantin dia pun ceritakan, buli tu tanya dia lah, kau ceritakan sekarang? Lalu budak tu cerita, pada suatu masa lalu, bila kita tulis sebuah karangannya, kita boleh buat apa yang berlaku pada masa lepas. Di sini berlaku pada masa lalu di sini. Dia ceritakan bahawa dulu dia miskin dan ayahnya, arwah ayahnya pernah mengingatkan dia supaya kita miskin cermat. Ibu ni pun kata kita mesti ikat perut, peribahasa, kadang-kadang ada peribahasa, dan dia menjawab baik. Dan selain daripada itu, pada masa yang lalu juga diceritakan di mana ibunya, kerana ayahnya dah meninggal dunia, maka ibu ni pun membelikannya sebuah kasut, sepasang kasut yang baru, kasut bata. Tengok di sini, okey. Dan ibunya pun mengingatkan, cermat, terima kasih ibu, katanya. Tapi kita tak tahu macam mana nak jimat cermat. Dia dapat akal, cara jimat cermat yang bagus ialah pakai kasut di sampai di sekolah nanti barulah pakai kasut di kaki. Hari dapat jimat, dapat kasut tak haus. Selepas sekolah bukan main lagi gembira dua orang ni, iaitu buli dan juga budak yang pakai kasut di leher. Kedua-duanya ikat kasut di leher. Sebab si buli tu dia dah faham tentang kisah hidup budak yang miskin tu, dan dia minta maaf. Saya minta maaf dan pulang tu waktu berdua tu, mereka berdua bukan main suka hati lagi pakai kasut di leher. Dalam perjalanan pulang jumpa Cikgu Abdullah ni yang naik skuter ni. Cikgu Abdullah pun, kamu ni bodoh ke pakai kasut di leher? Kemudian mereka pun bergurau, memang bodoh cikgu kami semua, dan menceritakan semula apa yang berlaku. Lalu keesokan harinya ada 3 orang yang pakai kasut di leher. Iaitu, cuba tengok yang besar ni. Ini bukan saya, ni Cikgu Abdullah. Yang ini buli dan yang ini adalah penulis cerita ini. Jadi kita lihat bahawa bagaimana kisah yang menarik itu boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Macam cerita bagus. Cuba lihat semua sekali. Ya. Terima kasih.